Kata sendiri kata guna di sini baik. Guna di sini. Mereka guna di minyak subsidi kan. Minyak subsidi bukan bau. Dia tak lahir lagi minyak subsidi dah ada. Minyak subsidi mula tu 83. Bukan bau. Mula memperkenalkan minyak subsidi ni Tun Mahathir. Daripada situlah orang duk guna minyak subsidi tu sampai lah ni. Bukan zaman Madani ni je ada yang perasan nampak lah tu. Minyak subsidi ni dah lama. Dia pun guna. Tu penek heli lah bla 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 tu. Lagi makan minyak kuat. Minyak motor 1 kilometer berapa sennya. Helikopter berapa belas ribu. Jadi kalau orang mula banding tu hang pening. Usah kacau pun kena orang. Kacau masalah hang dulu. Bagi selesai masalah hampa tu. Robok dengan ada PD lagi. Habis berselerak habis negara ni. Hampa punya pasal. So ini MKK ni ada orang baru ke atau macam mana? Banyak kan orang lama. Adalah seorang dua yang meninggal yang sakit. Tukarlah. Itu je. Tak ada isu sangat lah MKK. Alhamdulillah dia pekerja dengan baik. Dengan yang saya pesan-pesan tadi tu yang memang nak jadi amalan kita. Kalau ada pilih bulu tu tak ada. Semua okey alhamdulillah. Terima kasih kepada MKK. Itu persediaan untuk PIU tu lah macam mana? Katanya hari ni petak kerjaan. Jadi tak cakap lah sangat pasal PRU. Walaupun mereka ni banyaknya ialah ketua cawangan parti ada. Sekarang ni kita tak cakap politik sangat. Untuk kenaikan harga diesel kan. Macam mana Sri melihat industri padi negeri Kedah ni? Ya, saya minta dia bagi fleet card jugalah. Bagi subsidi kepada jentera menuai dan jentera membajak. Apa nama lagi? Yang guna minyak ni kena bagi subsidi. Kalau tidak, industri padi akan hancur. Tak mampu nak. Dibesarkan lagi. Kos dia terlalu tinggi kalau tak dapat subsidi. Suatu sini tak perhatian kerajaan sekejap. Sangat. Bukan perhatian lah. Tindakan segera. Beri subsidi minyak kepada mesin padi, traktor. Apa lagi kubota. Apa lagi pakai tu. Semualah yang ada guna minyak. So, pesannya tidak kepada industri. Saya bimbang juga pasal mana tu buat promosi tabak green. Memang kita hadapi masalah air. Kalau tak boleh buat tunggu sat dulu. Tak jika hujan turun air boleh baru kita buat benda. Kalau tabak green ni risiko dia pada angin. Kos tu dah keluar hasil tak dapat rugi. Tunggu sat lah kot. Saya punya pandangan lah. Tunggu sat. Sampai ada hujan turun, ada air balik, buat lah. Kalau nak buat betul-betul nak buat free buat pada lah. Macam saya dah buat tu. Di rumah. Pada rumah ya. Okey.